Berapa income yang selesa nak minum teh dekat Tea Life seminggu sekali? Alamak, saya tak minum teh pula. Selalunya kalau pergi Tea Life, saya akan order signature coffee. Tapi kali ni saya jumpa satu menu baru pula dekat Tea Life ni. Light milk tea. Saya try order Jasmine Peach Light Milk Tea sebab nampak dalam teh tu ada peach. Memang buah peach yang betul-betul. Komen saya lah sebagai orang yang memang tak minum teh. Untuk minuman Jasmine Peach Light Tea ni, saya rasa dia punya teh tu sangat light. Rasa peach tu lagi strong. Oh, macam ni rupanya rasa minum teh dengan buah peach. Bagi saya ini adalah minuman teh yang memang betul-betul sesuai untuk orang yang baru nak berjinak dalam dunia teh. Kalau dekat restoran, orang order teh ais, teh tarik yang berbuih-buih tu memang saya tengok je, tak teringin langsung. Cumanya as a non-tea drinker, ini ke nikmat teh yang orang selalu sebut-sebut. Kalau untuk orang yang tak suka minum teh pun boleh bagi tahu air ni betul-betul sedap. Untuk korang yang memang setiap hari yamcha, ini adalah minuman yang patut korang try. Rasa teh tu smooth, ada aroma bunga jasmine, campur pula dengan peach yang betul-betul juicy tu. Memang syahdu. Air pula tak manis sangat, kurang kalori. Jadi, berapa income yang selesa kalau nak minum air ni seminggu sekali? Satu cawan harga 10 ke 12 ringgit bergantung kepada saiz. Nak minum pula seminggu sekali, maka sebulan kena bajet 40 ke 44 ringgit je. Kalau gaji 2,000, 2,500, lebih kurang 1.6% juga tu sebulan. Mampu milik sangat. Untuk penggemar teh, juga untuk orang yang baru berjinak-jinak nak minum teh, boleh cuba Jasmine Peach Light Milk Tea daripada Tea Life ni. Editlah untuk treat korang punya diri seminggu sekali lepas stres kerja. Ni untuk korang yang tak pernah minum teh, yang takut nak minum teh.